korang hari ni Dina nak buat mukbang soto Madura. Ayah nampak tak? By Rina. Tak apa bos. Macam ni. Oh my god. So apa yang korang akan dapat dengan soto Madura ni? Korang akan dapat nasi impik. Lepas tu telur separuh. Lepas tu kentang goreng, kentang hirisan. Kita goreng kentang goreng yang dihiris dan crunchy. And then korang akan dapat potongan ayam. Potongan ayam ni bukan ayam biasa. Ini memang ayam yang direbus. Sebab ni ayam tulang ni yang direbus. So kita hiris-hiris, letak dalam mangkuk soto korang. Ini adalah rebusan sup. Tadi dah makan soto. Sotonya kat siapa? Tadi. Korang akan dapat ayam yang berempah.